Ni pipe apa ni? PVC 4 inci ni. Dia kecil. Saya rasa mesti ada. Ada. Hujan lebat ni yang penuh ni dia tak lama. Mungkin 2-3 jam je. Benda murah tu. RM10. RM10, RM12 eh. Biasa kalau kita buat yang buat sekali. Mana tahu rumah? Ni Siapa nama? Rohana. Dulu pernah saya repair kan, ribut kan? Dulu kan ribut dari tu, repair depan ni. Untuk kan sama RM20,000 ni kontraktor dia. Hari tu kita dapat ukuran yang ni. Rumah di sini meter deck, sini update kan. Buat sekalian rumah. Tapi keseluruhan lah kecuali bilik air. Okey, Alhamdulillah, terima kasih kepada MBMB yang telah melaksanakan program Basmi Kemiskinan Bandar yang mana telah memperuntukkan sebanyak RM20,000 dan Alhamdulillah boleh menyelesaikan masalah bumbung yang selama ni bocor kan, dan Alhamdulillah ini pun dah siap dan saya difahamkan, dimaklumkan oleh Pak Rohana dah tak ada bocor lagi. Syukur Alhamdulillah. Tak, maksudnya cukup ke ataupun naik lagi? Sebelum ni air keluar dalam lantai. Kalau hujan macam ni. Bawah lantai. Sampai sini? Sampai dalam ni. Dalam bawah bilik ni. Kita buat balik. Sampai beraksi. Mana ruang ni je lah? Ruang ni dengan ruang dapur. Ni dulu air keluar kat sini. Longkang sebelah ni. Sini discharge tu, kat sini overflow. Overflow tu yang tendang masuk ke dalam. So air kat sini penuh. Punca kerja-kerja membaikkan dilaksanakan kerana rumah ni mengalami masuk air bila hujan lebat kerana lantai dia boleh keluar air daripada tanah. Kita telah pun pasang konkrit dengan besi yang sesuai dan naikkan sedikit aras dia. Dan semoga kerja-kerja ini dapat menyelesaikan masalah pakcik lah. Yang buat Saya tanda balik. Ni tak? Tingkap lah, tukar tingkap. Ni dinding? Dinding kita skim balik. Oh, skim dia. Jadi saya pecahkan balik bilik air dia, saya alihkan sebelah sini. Jadi bilik air ni nampak luas. Dulu dinding bilik air dia dekat shower tu. Jadi batu-batu ni pun dah sengit. Jadi saya pecahkan balik, saya alihkan bilik air belah sini. Jadi nampak besar sikit. Masuk atap ni? Masuk atap. Terima kasih kepada BNB, kepada ahli majlis. Alhamdulillah kerja pun dah siap. Harapan saya semoga dapat memuaskan hati tuan rumah. Jom! Wah, buat apa? Sini jap, nak kena interview ni. TV nak interview. Sini. Akak duduk dengan siapa? Ada suami tak? Tak ada. Jadi saya datang ni dengan ahli majlis, dengan MBMB, nak tengok rumah ni dah repair tu hari kan? Dah siap kan? Repair pasal apa tu hari? Bocor. Sekarang dah repair bocor lagi tak? Dah tak? Hujan tak bocor lah. Alhamdulillah lah. Kan? Duduk seorang. Kahwin lah. Oh ya. Okey. Duduk dengan siapa? Rumah, anak, 4 orang anak perempuan. Tu hari buat bumbung Buat bumbung, ada tengok wiring. Asal bumbung apa dulu? Dulu zinc kilang. Macam zinc kilang lah. Yang ni YD dia besar. Jadi kita tukar material dia daripada metal deck ke antek. Rumah pun dah setuju. Kita nak buat metal deck juga tak boleh sampai habis. Dapat kerat. Kerangka yang mana kurang kita tambah. Terima kasihlah kepada pihak UMB yang menguruskan di bawah Jabatan Kejuruteraan ni kan, dan juga pihak ahli majlis yang mengatur susunkan program-program ni, dan pihak JBKK yang menyelaras juga kan program kerja-kerja kebaikan. Terima kasih. Oh tahu ya. Habis ni milenium ni